Mak Sofia yang ngajar Mak menganyam Tika. Ya ke? Yalah, ada satu ketika tu Mak jatuh. Kaki Mak ni patah. 3 bulan Mak tak boleh bekerja buat apa pun. Mak dengan ayah Sofia lah yang menanggung Mak. Mak betul-betul nak Mukhlis bantu keluarga Sofia. Mak tak paksa. Lagipun kita ni tak elok hidup berdendam. Mukhlis tak pernah simpan dendam pada siapa-siapa pun, Mak. Mak tahu, Mukhlis. Mak tahu anak Mak ni baik. Minumlah. Mak tak nak minum sekali? Dah. Dah. Cinta padamu. Mak. Aku rasa kau lagi perlukan tanah tu daripada aku. Aku tak boleh terima macam ni je. Oh, Mak. Semua ni sebab Sofia kan? Mak, kalau selama ni Sofia, Mak, Papa pun Mak boleh anggap Mak Jah tu dah macam keluarga. Apa salahnya kalau saya anggap Abang Umar sebagai keluarga saya sendiri? Tak salah kan? Aku dah banyak buat salah pada engkau, Mukhlis. Manusia tak lari daripada salah, betul. Bezanya cari jalan. Banyak. Terima kasih. Aku nak tunjuk Mak dengan ayah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Kenapa, Lel? Saya nak ucapkan terima kasih pada anak Kak Jah tu. Sebab tolong saya. Saya terhutang budi pada dia, Kak Jah. Dia selalu kata, kau ni baik, Lel. Terima kasih, Kak Jah. Tak apalah. Akak balik dulu ya. Yalah. Assalamualaikum, Kak Jah. Waalaikumsalam. Bagi ayah makan ke? Mak. Mak di mana ni? Lagi kedai beli barang sikit tadi. Tadi mak jumpa dengan Pak Jalil kau. Dia cakap bank tak jadi ambil tanah dia nak. Alhamdulillah. Terima kasih Muklis. Mak syukur sangat dapat anak macam kau. Mak, kenapa Mak Hassan bagi ayam tu? Alah, mak pun tak tahu nak cakap lah. Dia kata dia tak tahu apa nak bagi, nak balas budi Muklis. Dia kata selagi dia tak dapat balas puas hati dia, tak senang. Mak, Muklis buat semua ni ikhlas, Mak. Tak mengharap pembalasan. Alah, mak tahu. Tapi yalah, dia dah bagi. Takkan mak nak tolak. Nanti kecil hati pula dia. Ni. Muklis. Air raya ni kan. Mak ingat kita sembelih lah. Ayam kita buat rendang. Air rendang ni kalau ayam kampung memang sedap. Ikan daun kering dapat? Banyak dapat ikan. Abang rumah. Cinta padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa senyum je tu, Budin? Ada apa ni, Budin? Saya rasa Kak Inai Mak Jah macam dalam dunia mimpi lah, Mak Jah. Kenapa? Macam ni cerita dia. Tadi, saya pergi mancing. Banyak dapat ikan? Sabarlah, saya belum habis cerita lagi. Yalah. Sambil memancing melayang gurindam, memang itu jiwa saya, Mak Jah. Yalah. Tengah-tengah bergurindam, Mak Jah, Abang Umar tegur dari belakang. Nasib saya tak bersilat lah. Saya terkejut, Mak Jah. Yalah, ingatkan dia nak pukul saya, Mak Jah. Habis tu? Sekali tiba dia ulur tangan dia. Dia minta maaf dengan saya. Oh. Saya rasa saya bermimpi lah, Inai Mak Jah. Alah, engkau tak ada mimpi. Alhamdulillah lah. Dia nak berubah.
Sebab apa dia berubah Mak Jah? Mana Mak Jah tahu? Eloklah tu.